Kesan obstruktif sleep apnea kepada jantung. Kalau tahap yang severe, apa resiko kepada jantung? Obstructive sleep apnea atau OSA adalah penyakit yang saluran pernafasan kita sempit semasa kita tidur. Akibatnya kita tidur berdengkur. Itu adalah simptom yang pertama. Lama kelamaan kalau lagi teruk, saluran pernafasan tu akan tutup habis. Pesakit itu akan terberhenti pernafasan. Apabila benda ni berlaku, otak tak dapat cukup oksigen. Jadi otak akan struggle. Badan kita tidur, kita tak sedar. Tetapi sebenarnya otak kita dalam situasi yang sangat stressful sebab tak cukup oksigen. Kadang-kadang kadar oksigen dalam badan boleh turun sampai 60-75%. Kalau kita dalam siang-siang cuba tahan nafas, cuba nak sengaja kurangkan kadar oksigen di dalam badan daripada 99%, kalau kita tahan nafas takkan turun 2-3% pun, kita akan bernafas balik. Tetapi orang yang ada penyakit obstructive sleep apnea, dia punya oksigen boleh drop sampai 75-60%. Akibat dia nadi jantung akan naik tinggi. Tekanan darah akan naik tinggi. Jantung akan struggle. Otot jantung akan jadi stres, tak cukup oksigen. Boleh ada resiko kematian tiba-tiba semasa tidur. Sebab otot jantung tu rosak, tak dapat oksigen. Jantung boleh berhenti, boleh kena cardiac arrest. Yang lain pula resiko stroke sangat tinggi. Sebab bila badan kita tak boleh bernafas, otot dekat leher tercekik kita sendiri, kita akan struggle. BP akan naik, kadang-kadang boleh pecah saluran darah otak, menyebabkan stroke, atau sumbat saluran darah otak menyebabkan stroke. Antara akibat lain adalah tekanan di dalam paru-paru sangat tinggi. Jadi jantung sebelah kanan kita akan struggle, akan dapat tekanan darah di kitaran belah kanan tu tinggi, kita panggil pulmonary hypertension. Ini adalah sedikit kesan buruk obstructive sleep apnea kepada resiko jantung, otak dan kesihatan dalam badan kita secara am. Nak tambah satu lagi, kalau orang yang rajin bawa kereta, tak boleh tidur malam-malam, banyak berdengkur, berhenti nafas, kadang-kadang banyak dapat micro sleep, tertidur semasa bawa kereta, antara punca motor vehicle accident dan jalan raya. Jadi kalau ada obstructive sleep apnea, kena buat rawatan. Ramai yang kena beli mesin CPAP, pasang mesin CPAP, jaga makan minum, boleh kurangkan kadar obstructive sleep apnea dengan tukar cara pemakanan dan gaya hidup.